Saya gunakan prompt ni jadi e-commerce expert. Tolong beritahu saya senaraikan jenis-jenis gambar, contohnya gambar front view. Saya nak dapat minta AI tolong senaraikan gambar-gambar, jenis gambar-gambar lah untuk kalau e-commerce lah, ya. Okey, so dalam kes ni sistem bagi tahu ada gambar yang ini essential angle lah, front view, back view, profile side view, gambar 45 darjah, top view flat lay, gambar bottom view kalau ada, ya. Contohlah dia bagi contohlah kat sini, kasut, tapak kuali peralatan elektrik. Lepas tu kalau kita ada gambar perincian, dia kata makro ataupun close up shot, zoom pada bahagian tertentu. Contohnya kalau macam kain, kita ada texture kain, jahitan beg, butang baju, ya. Lepas tu ada kalau macam gambar, dia ada gambar label ramuan, ya. Okey. Lepas tu kita kalau biasanya gambar, kalau kita dalam sistem e-commerce, gambar pada kedudukan keempat, 5, 6, 7 biasanya gambar-gambar lifestyle. Contohnya gambar model sedang pakai jam. Okey, kena ada model lah pula. Wah kan dulu kan, kalau kita kena ada model ni. Tapi jangan risau, kejap lagi saya akan gunakan dalam kes ni, saya akan panjangkan sedikit, saya kembangkan daripada base model gambar yang ada untuk kita buatkan gambar scale shot, mana produk bersebelahan di keliling, tangan manusia ke, shilling, kad kredit. Okey. Lepas tu ada gambar informatif, infografik ataupun gambar packaging, gambar unboxing, gambar komponen, exploded view. Ini biasanya gambar-gambar mesin lah, ya. Okey. Dalam kes ni saya ambil